Assalamualaikum semua, saya Nur Firzana. Tajuk saya adalah bagaimana kita ingin menjadi manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Ramai orang sangka jadi Muslim yang baik itu cukup dengan solat dan puasa sahaja. Tapi sebenarnya Islam ajar kita supaya menjadi Muslim yang memberi manfaat kepada orang lain. Dalam video ini, awak akan tahu 3 cara mudah untuk jadi Muslim yang bukan sahaja taat kepada Allah, tetapi kehadiran kita dirasai dan memberi kebaikan kepada sekeliling. Sebelum teruskan, save dulu video ini supaya senang nak rujuk dan muhasabah diri di kemudian hari. Pertama sekali, jaga akhlak walaupun dalam perkara kecil. Bagaimana cara kita bercakap, cara kita melayan orang dan cara kita mengawal emosi. Semua itu dikira sebagai dakwah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas apa artinya? Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Punya harta. Kadang-kadang senyuman dan tutur kata yang lembut lebih kuat daripada ceramah panjang. Gunakan ilmu dan kemahiran untuk bantu orang lain. Tak perlu tunggu jadi ustaz atau pakar agama. Kalau pandai dalam sesuatu bidang, sebarkan ajaran tersebut. Kalau pandai dengar masalah orang, dengar dengan ikhlas dan tidak mengaibkan orang tersebut. Ilmu yang tidak dikongsi adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ibarat sia-sia je kita sahaja yang tahu. Ilmu yang diamalkan dan disebarkan bakal jadi saham akhirat kelak. Niatkan setiap kebaikan kerana Allah. Kerja, belajar, berniaga, bantu keluarga. Semuanya boleh jadi ibadah jika niat itu betul. Muslim yang bermanfaat bukan yang mahu dipuji oleh manusia, tetapi yang tenang kerana Allah tahu apa yang dia buat. Akhir sekali, jika video ini bermanfaat, like sebagai tanda sokongan. Komen jika ada soalan atau pandangan. Kita belajar sama-sama ya. Salatun wa salam alaika ya Nabi Habib.